Pasal scam 15 hari je 15 hari 15 hari 15 hari dah boleh keluar sijil basic scaffolding. Akhirnya student-student tu lepasan keluar, diorang boleh ambil permit untuk fly student drone tu. Yang Tun Mahathir cakap boleh buat kereta terbang tu. Ya, betul. Assalamualaikum, anda bersama saya. Bukan 1 minit, bukan 2 minit. Kita bersama Misa Podcast. We create industry expert. Mudahnya kerja. Dekat sini kita akan membawakan korang pakar-pakar industri, nak mengetengahkan, nak dengar cerita diorang, macam mana kerja kapal, macam mana oil and gas, macam mana khusus ni, dan macam mana korang akan jadi manusia berguna dengan gaji-gaji yang lumayan. Sebab ramai yang tanya, CEO kapal nak jadi macam CEO kapal macam mana? Dah, aku dah masuk podcast ni, aku nak dedahkan kat seorang. Kalau korang tak ambil juga, rugilah. Hari ni ada cerita menarik. Ada cerita menarik, geng. Kita nak mempersilakan Encik Anwar, bukan Anwar Ibrahim, tetapi Encik Anwar adalah pengurus CEO ataupun pengurus Misa TTC. Apa ke benda TTC? Assalamualaikum Cik Anwar. Waalaikumsalam CEO kapal. Oh, nampak cukup bertenaga Cik Anwar. Itulah semangat orang muda dan juga yang berjaya. Okey Cik Anwar, boleh kenalkan diri sikit, sebab apa Cik Anwar dijemput kat sini? Sekali tengok macam masuk Raja Lawak. Boleh cerita kan? Rupanya pengurus Misa, kan? Okey, terlebih dahulu saya nama saya Muhammad Anwadi. Okey, saya nak nak share sikit tentang diri saya. Macam mana perjalanan kerjaya saya dan untuk membawa ke Misa TTC ni adalah, okey, sebelum ni saya berpengalaman dalam industri ataupun dalam badan kanun, okey, dalam bidang penguasaan dan pemantauan untuk pelatih di pusat latihan lah. So dah 9 tahun saya berpengalaman dalam bidang tersebut. Kiranya saya berhenti bidang tu buat apa tu? Penguasaan dan penguasa di tapak bina. Oh, tapak bina. Tapak bina. Okay. Dari segi pekerja di tapak bina, jaga safety dan buat pemantauan di pusat latihan dari segi akreditasi pelatih di tapak bina. Ya, jadi dia salah macam inspektor lah. Safety inspector. Dia pastikan bangunan tu siap dengan cermat dan juga selamat. So saya nak cerita sikit macam mana saya boleh berkenalan dengan menjadi pengurus Misa TTC. Apa tu Misa TTC? Sebab kita orang ni Misa Podcast. Tiba-tiba pula korang guna Misa TTC. Apa ke benda? Cuba cerita lah. Misa TTC ni adalah satu pusat latihan sendiri yang di bawah Misa. Iaitu Misa Technical Training Center. Kini baru ditubuhkan pada bulan 8 2024 tahun lepas. Dia ditubuhkan adalah untuk menjalankan kursus ataupun melatih pelatih dari segi bidang oil and gas, basic scaffolding, dan kita juga di Misa TTC ada drone. Sebab masa sekarang ni memang drone dengan base oil and gas basic scaffolding adalah satu apa yang telah dijalankan di Misa TTC lah, dan mendapat sambutan yang hangat saya dengar. Betul. Berkenaan drone, sebab bila orang main drone memang korang boleh beli drone, tetapi untuk dapat permit untuk melepaskan drone dekat certain area tu, kau main dekat dalam rumah atau dekat taman je lah. Macam yang bercakap ni. Tapi kalau dekat Misa, korang dapat sertifikat, dan sertifikat tu korang boleh dapat permit yang sah, dan tak ada orang boleh rampas korang punya drone walaupun PDRM. Okey, sebab hari mereka ramai orang cakap PDRM ni shortkan dia orang punya drone. Okey, kita dah kenal dengan Encik Anwari. Itu Misa TTC apa? TTC, Technical Training Center. Okey. Jadi baru saya faham sikit lah. Cik Anwari ni dipanggil ni bukan saja-saja kan. Dia bukannya pengurus jaga akaun ataupun jaga park guard dekat depan tu. Dia pakai baju Misa. Dia ni Misa ni, dia ni ada satu CEO. Dia orang ni pentadbir. Jadi dah ada budak-budak belajar, dah masuk register ni kan, yang korang register dekat dalam TikTok ni semua kan. Bila dah register, korang akan dihantar mana? Pergi belajar dulu boh.
Terus nak dapat duit tak ada. Siapa nak bagi kau duit? Kau belajar pun tak pandai, jangan bagi kau orang pandai dulu. Dekat mana? Dekat sini lah, training center. So ada bangunan lah, ada akademi sendiri lah. Betul lah. Memang kita ada penginapan yang kita di Misa TTC ada penginapan dari segi makanan semua, dorm pun ada yang boleh dimuatkan dalam 64 orang. 64 orang satu masa. So di tempat latihan pun sendiri pun dia ada dua, satu kelas dengan pusat latihan praktikal lah. Dan untuk ke praktikal tu mengambil masa dalam 5 km macam tu, dibawa diuruskan oleh saya sendiri. Dan dari segi penginapan pun diurus saya dengan tim lah, untuk pengetahuan semua. Di Misa TTC ada lebih kurang 2 orang staff saja. 2 orang staff dan seorang lagi, dan dibantu oleh training center yang bukan training center, dibantu oleh pembantu training yang lain. Kita kena faham dekat sini, MISA ni, Malaysian Industry Skill Academy ni, diorang dicipta ni buka peluang kepada orang-orang kita, orang Malaysia, di mana mereka yang tercicir, di mana mereka yang ketinggalan, yang tak dapat info, dah kerja lama, dah kerja dekat government, sekali nampak CEO kapal, macam mana kerja kapal ni best ke? Dulu aku nak kerja tapi aku tak tahu macam mana nak belajar. Dekat sini dia orang bagi peluang-peluang orang macam tu yang dah terlambat, dengan satu syarat, korang tak perlu nak dapat result great gila, macam wow gila atau power gila. Cukup sekadar korang boleh memastikan korang bawa diri dan gigih berusaha. Sebab bagi saya hidup dekat dunia ni, yang paling penting korang sebagai manusia, korang kena berusaha lah. Jangan kata korang, saya dah berusaha, pagi pun saya kerja sampai malam, tak kaya-kaya pun. Itu kau salah tempat. Korang kena pergi ke tempat yang betul, lubuk yang betul. Sebab sesungguhnya MISA ni sekarang sedang mendedahkan satu demi satu lubuk emas. Dan salah satunya kita hari tu ada cerita pasal RNDRT, satu silibus yang baru di mana korang kena rebut lah kalau korang nak dapat gaji yang besar. Ini asyik ABSPM kerja burger, ABSPM kerja hotel kan. So Cik Anwar, kita nak tanya, macam mana bila budak-budak tu masuk ke dalam akademi, dan diuruskan dengan dua? Adakah budak-budak tu boleh bawa diri, dan mereka masyarakat majmuk dari Sabah Sarawak pun ada, saya dengar? Buat pengetahuan semua yang di luar, sekarang ni pun hari ni di bulan puasa, kita ada 27 student yang dah masuk semalam. So saya kena uruskan dari segi makanan. Ada 4 orang juga non-Muslim. Saya kena uruskan dari segi makanan. Untuk yang Muslim tak apalah, kita ikut sahur apa semua tu kan. Kalau yang non-Muslim untuk makan tengah hari, saya kena uruskan juga. Bukannya saya belikan makanan, saya membawa diorang pergi beli makanan. So makan semua ditaja sendiri. Bila kau nak bayar, sekali dengan makan. Betul. 3 kali sehari di Misa TTC. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Rata-rata mereka di kalangan umur berapa yang datang? ABSPM? Kebanyakan memang rata-rata ABSPM lah. ABSPM. Dan ada juga yang 30 lebih ke atas. Dan saya pernah interview ada seorang pelatih ni, nama dia Encik Hakim. Encik Hakim ni dia umur dia 32. Saya tanya, kenapa you datang ke sini untuk mengambil scaffolding dengan MISA? Dan dia pun dah mengkaji dengan pusat latihan-latihan lain. Yang membezakan MISA dengan pusat latihan lain adalah dia punya short course tu selama 15 hari. Sebab kita pakai kabel ini bukan scam Ramai cakap dengan saya, Cik Noah. Kalau pusat latihan lain yang lain lah, saya tak nak sebut lah nama siapa, 6 bulan nak dapatkan sijil basic scaffolding tu saja. So dekat kita hanya 15 hari dan dijanjikan penempatan pekerjaan. Itu yang penting. Sebab sekarang ni kan, bila MISA dia orang dah buat dari tahun lepas kan, saya duta MISA, jadi management site saya tak tahu. Jadi bila ada orang masuk live saya, dia orang cakap MISA scam saya, tak dapat kerja lagi 2-3 bulan. Saya kata, kau dah salah tanggapan kau. Dia orang ingat masuk dalam kerja oil and gas dan juga maritim ni, hari ni esok habis kerja, esok dah boleh pergi punch card mula kerja lah. Tahun depan dah boleh kahwin dah dengan awet kerani tu. Bukan bang, ini adalah kerja kontrak. Bila cakap pasal kerja kontrak, korang kena faham, bila korang dibayar memang gaji yang besar dan korang akan buat kerja-kerja ni, dan kerja ni based on project dan kontrak. Korang kena ingat, ada orang cakap saya pergi belajar habis 2 projek, lepas tu saya tak dapat lah kerja. Korang kena carilah. Bila korang dah dekat alam pekerjaan, korang kena cari networking. Bukan MISA yang tolong carikan networking tu. Korang kena faham benda tu. Sebab ramai cakap MISA ada, tapi ramai juga bagi feedback bagus. Tapi bagi saya, Cik Yo Kapal, ini adalah satu tiket untuk masuk oil and gas.
Yes. Betul. Betul tak? Ramai macam mana nak masuk? Kan? Bila macam aku saya dah dulu buka pun memang tak ada peluang ni. Musibat. Korang ingat free ke semua benda? Tak ada benda yang free, geng. Korang nak pergi ke arena pun 50 sen bosku, nak kencing. Saya pergi pasar kat Kuantan ni. Betul. 50 sen, terkejut je. Macam kita nak masuk wayang, kena ada tiket. Dah masuklah wayang tu boleh kita buat wayang. Lepas baru kita buat wayang. Pandai lain bunyi dia. Yang faham je faham. Okey, baik. Okey, saya nak tahu. Nantilah kita tanya lagi. Saya rasa menarik Cik Anwar ni. Dia nak mendedahkan rahsia di sebalik Akademi MISA yang telah wujud sekian lama untuk anak kita, memudahkan mereka mencari kerja selepas SPM dan sebagainya. Kita jumpa lagi, geng. Be Create Industry Expert Campaign, mudahnya kerja bersama MISA Podcast. Korang tolonglah subscribe, bukan kena bayar pun. Assalamualaikum. Daripada saya mula-mula memang ragu, tapi bila tunggu tempoh dalam sebulan lebih tu, mereka akan hantar kita tengok, oh betul benda ni belum masuk sampai sekarang sekadar masuk. Jadi benda tu jangan ragu-ragu lah, MISA dia boleh percaya. Bagi saya benda tu taklah, sebab saya tentu tak mengambil masa terlalu lama lah untuk masuk kerja. Atas diorang punya proses lah. Kalau diorang punya proses laju, laju lah korang masuk kerja. Okey, untuk saya peluang kerja tu ada, cuma kalau katakan dia lambat sebab kad tu saja. Satu lagi, kadang-kadang tengok tempat dia lah. Ada tempat majikan nak segera, cepatlah. Kalau katakan majikan yang contohnya macam saya tinggal kat Melaka, saya boleh je ambil kad semua orang. Tapi saya rasa bila kawan kata okey, pergi kat Pengerang ambil pengalaman macam ni, so kat sini saya dapat cepat sikit daripada kalau nak tunggu ambil masa lama juga lah. Panas sungguh, geng. Aku bulan puasa ni buat podcast hanya untuk bagi manfaat kepada korang. Kalau korang tak ambil juga, korang tak tahulah. Baik, pada mereka yang belum lagi subscribe, aku menjemput korang subscribe sebab bukan kena bayar. Dan ini podcast yang menceritakan tentang ilmu dan kerjaya. Bukan untuk kita, tapi untuk anak bangsa. Sebab bagi saya, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Tengok, geng, Cik Anwari kita bersama kita, di mana dia adalah pengurus MISA TTC. Sebenarnya aku tak suka guna perkataan TTC, nampak macam dia anak syarikat loh. Dia adalah pengurus MISA Academy lah. Saya dah dengar lama tau Cik Anwar berkenaan dengan MISA Academy ni, di mana MISA Academy ni akan ditubuhkan tahun lepas. Dia punya CEO, dia punya owner cerita. Jadi saya tutup mulut. Sekali tengok-tengok Cik Anwar ni yang menguruskan sendiri akademi tu dan pendapatan semua, memastikan mereka selamat dan belajar habis. So macam mana, apa sebenarnya visi dan misi MISA Academy ni? Okey, visi dan misi akademi adalah saya visi dan misi dan yang menerajui MISA TTC. Okey, visi yang saya ialah menjadikan MISA TTC sebagai pusat latihan yang terbaik dan yang melahirkan pakar industri berkualiti tinggi lah. Okey, misi kami adalah memastikan setiap pelajar yang dikeluarkan bukan sahaja dapat sijil, tapi juga kemahiran sikap yang dicari majikan. Dan kiranya majikan kita kiranya selepas je latihan di MISA TTC, kita nak sampai pada majikan, mana kata kiranya majikan tu suka, kiranya bertahan lama benda tu. Jadi MISA ni dia bagi kau belajar dalam kursus-kursus yang kau pilih. Dia orang bagi satu akademi lah. Kau duduk diam-diam, selamat belajar, pergi makan tidur, pergi belajar, dah dapat sertifikat, dia orang akan hantar carikan pekerjaan untuk korang. Betul. Bila carikan pekerjaan, korang kerjalah elok-elok kan. Janganlah korang tak bayar motor korang pergi bayar 2-3 bulan, lepas tu kau tak bayar, memang letih kan, orang alung cari kau nanti. Betul. Jadi korang kena ingat benda tu. Bila dah masuk sampai situ sajalah perjalanan. Jadi saya rasa memang dekat Malaysia susah orang nak buat kerja ni. Okey, kepala. Kiranya apa yang saya nak share dekat sini, di pusat latihan lain tak tahulah kan. Dari segi menjanjikan penempatan pekerjaan tu, saya rasa kita adalah salah satunya
pusat latihan ataupun ni yang menjanjikan penempatan pekerjaan. Betul tak? Betul. Sebenarnya macam saya belajar daripada akademi laut. Saya disponsor. Sebab sponsor lah saya dapat kerja dengan syarikat tu. Betul. Sebab saya punya syarikat tu besar. So diorang ada modus operandi lain, diorang sponsor cadet dan kerja dengan diorang. Okey, tu yang saya mengharapkan, orang kata kalau boleh pihak ataupun kerajaan lah, boleh kita orang kata bekerjasama. Ya, kita daripada simpan 177 juta dekat rumah tu, bagus kita buat benda-benda yang bermanfaat, dan satu hari nanti Malaysia boleh saing dengan Singapura. Bukan apa kan, kau simpan pun bukan boleh beli nasi lemak pun dah kena tangkap. Tapi tak apa, kita cerita juga. Saya suka dengan Cik Anwar ni, dia kata at least dapat bantuan daripada kerajaan. Dapat kerajaan untuk sebab kita menjanjikan pelatih ini pendapatan pekerjaan. Orang kata yang my money. Orang kata dah tiket untuk ke oil and gas pula tu. Ya, sebab ramai tanya saya macam mana nak kerja oil and gas, macam mana nak kerja oil and gas. Ya, dia berkaitan bukan kabel bang, dia berkaitan dengan networking. Ya, betul. Tapi once kau dah jejak kaki, bila kau dah masuk, sebab saya cakap terus terang, memang nak masuk ni bukan semua orang. Sebab saya dari perkapalan, saya macam mana nak masuk offshore. Betul. Memang tak tahu kan. Kawan tak tolong kan. Saya cakap kawan bukan macam tu, memang tak tolong lah. Saya pergi menapak dari satu tempat ke satu tempat kat Kuala Lumpur ni, bayar taksi, tak ada Grab lagi dulu. Saya pergi dari melawati, pergi Bukit Jalil, yang tahu syarikat perkapalan bagi CV sendiri. Effort saya satu hari dua syarikat, tumpang rumah abang. Sekarang ni korang dah ada podcast bersama Misa, tapi kau tak subscribe, musibat. Tolonglah subscribe, sebab bila kau subscribe, at least kita orang dapat naik rating ni dan menjadi tempat education center kan. Bukan sembang kari, benda yang bakal jadi, di mana Misa sekarang ni sedang naik demi naik. Semalam tahun lepas dia orang cerita, sekarang dah ada akademi, dan hari ni dia punya pengurus berada di depan saya. Terima kasih banyak-banyak Cik Anwar. Cik Anwar, kita nak tanya, visi dan misi Cik Anwar dah baca dah lirik yang ditajakan tadi. Betul. Kan? Cik Anwar kena faham, mereka kena pastikan bila mereka menghantar anak-anak ni, yelah orang cakap kos 10,000 9,000. Guys, korang dengar sendiri daripada Cik Anwar lah selaku pengurus bab kos fee ni. Sebab nanti aku cerita nanti pedih telinga kau nak dengar ni. Teruskan Cik Anwar. Okey, yang saya faham lah. Okey, kalau ikutkan dari segi daripada intake, bila masuk intake kena bayar 3,200. Ini bayar 600 untuk documentation bising. Tak. Okey, dekat situ kita dalam dia ada struktur yuran tu. Okay, first pra interview lah 600, dan masa intake 3,200. Selama latihan 15 hari tu kena bayar lagi 2,000. Nak masuk hospital universiti kerajaan 1,000 kan. Yuran pendaftaran 1,000. Sebab ada ipar saya masuk. Ini bagi saya ini adalah satu invest untuk ibu bapa di luar. Tapi semua nak free wah. Tu yang tadi saya, kalau boleh kita boleh bersama dengan kerajaan tadi. Bukan kita, kalau kita bagi free, kebanyakan yang free ni dia akan kita bukan tak nak bagi free. Bagi free, kau bukan pandai pun nak bagi free. Kalau kau pandai, aku marah, aku akan taja kau pergi England. Tapi ni kita nak bagi peluang kerja, korang kenalah bayar untuk diorang punya pengurusan. Yalah, contoh kita bagi free, kadang diorang ni kita hantar diorang balik awal. Sebabkan dia nak elang tu saja. Ya, dia orang tak ada komitmen. So dengan adanya bayaran yang kita buat, ada elang bro. So ibu bapa tu pergi hantar, dia akan sampai habislah. Sebab bagi saya untuk latihan basic scaffolding ada satu tough bagi saya. Kena panjat Spiderman. Ini pun saya risau di bulan-bulan puasa ni. Takut diorang berbuka puasa ni ada tanggungjawab saya. Ya, masuk api neraka nanti Cik Anwar. Masuk api neraka. Itu tapi saya pesan awal. Jangan, kalau nak buat biar belakang saya lah. Ya, janganlah buat depan minum kat situ. Ya, kerja macam scaffolding dalam bidang scaffolding, salah satu bidang dalam oil and gas. Bidang yang sangat memerlukan kederat dan juga ketangkasan. Betul. Dan mereka kena berani. Sebab tu abang-abang Iban kita, geng-geng Sarawak ni, kalau setakat nak buat meja, kursi, nak buat tangga semua sekejap je kan. Yang ikinya yang paling tinggi yang diorang buat untuk scaffolding, tak silap saya 2 tingkat, 2,5 tingkat, 7 kaki, 7 meter. 7 meter paling tinggi. Sekali diorang naikkan untuk scaffolding tu 2,5 tingkat dalam 7 meter lah. So benda tu kena tough dan
cekap dan ketahanan diri semua kena pandai. Bila memang hari-hari kau pegang benda tu, hari-hari kau pegang batang besi tu, memang korang akan expert lah. Betul. Itu saya nampak kat situ. Itu je kerja kau kan. Hari-hari kau buat karipap. Buka pasang. Ya, kau buat karipap hari ni. Esok takkan oksigen pula. Anti oksigen pada makcik-makcik yang dekat bazar Ramadan tu. Cukup-cukup lah jual karipap oksigen ni. Ini pesanan peribadi saya. Sebab saya tak beli karipap. Saya beli donat yang ada 2 lubang lah. Okey, tak apa. Kita sambung balik cerita berkenaan dengan Cik Anwar. Ya, saya. Berkenaan dengan MISA Academy ataupun MISA TTC Training Center lah. Sekarang ni memang betul lah. Saya buat kajian secara peribadi. Memang betul. Saya rasa MISA ni mengambil yuran. Saya pun pelik tang mana dia orang dapat untung. Mereka tak adalah untung kan. Mereka ada bisnes legasi yang lain. Tetapi mereka sekarang ni main things nak bantu. Bila dah cakap bantu, semua benda nak bantu ke? So ada tak prasana ataupun agreement sebelum mereka masuk kerja? Nanti bukan bila dah belajar, tiba-tiba dia orang nak berhenti sekat jalan. Lepas tu bawa motor accident. Apa pandangan Cik selaku pengurus? Adakah mereka akan dipulangkan duit? Kita kena tahu benda tu. Okey, kalau ikutkan kita punya struktur yuran, selepas dia dah buat bayaran sehingga habis latihan, ada buat pemotongan gaji dah semasa dia orang dah lepas buat kerja lah. Okey, dekat situ saya selaku pengurus MISA TTC memastikan orang kata syarikat-syarikat yang ambil kerja tu akan buat pemotongan gaji dan buat satu surat dan buat orang kata salinan pada kami untuk memastikan diorang ni terkawal. Terkawal. Dalam dunia ni Cik Anwar, dia ada 2 jenis orang. Satu dilahirkan pandai. Satu lagi orang yang tak pandai belajar tapi dia suka kerja. Jadi MISA ni saya nampak dia lebih kepada yang nombor 2 tadi tu. Korang nak cakap pandai mesti dah marah taja kau, mesti Petronas ambil kau. Mesti dah jadi CEO kapal. Tapi korang berada dekat nombor 2 ni, bukan cakap tak pandai tetapi kurang nasib baik ataupun. Jadi MISA ni sekarang ni antara yang top lah, yang bawa host ni, bawa podcast ni untuk bercerita lebih berkenaan dengan industri-industri yang terdedah ni. Jadi aku nak beritahu korang tolong subscribe, tolong naikkan rating dan tolong tekan butang notification tu, bukan butang ataupun loceng dekat mana-mana guru ada. Tetapi kita jumpa nanti. Tak sekejap. Kini kalau lepas ni, kalau dia orang yang tengok kita punya podcast ni nak datang ataupun nak tengok sendiri tempat latihan di MISA TTC. Saya dah tengok dah. Kan? Sebab tu saya boleh yakin. Datang ataupun boleh jumpa saya direct dekat. Sebab apa? Dia orang takut benda tu scam. Bukan. Ini CEO kapal, muka penjenayah kan. Dalam hati ada taman. Kita jumpa lagi, kita sembang dengan Cik Anwar ni macam mana dia uruskan MISA Academy dengan 2 orang, mungkin tahun depan jadi 20 orang. Kita jumpa. Assalamualaikum. Banyak beza. Banyak yang saya dapat lah. Yang perbezaan saya sebelum ni, saya helper. Dalam dunia oil and gas ni saya helper sebelum ni. Sebelum saya join MISA dan Ranaku ni. Tapi Alhamdulillah selepas saya tamatkan saya dengan MISA dan Ranaku ni, saya sekarang fitter. Juga sekarang ni saya masih dalam fitter tapi task force dah pemegang portfolio sebagai foreman. Kat situ saya dah banyak naikkan taraf kerja saya lah. Okay, sekarang purata, kalau ikutkan purata basic saya 6,200. Kalau purata kasar saya range sebulan 8,000 hingga 9,000. Paling tinggi saya dapat 10,200 sebulan termasuk OT. Saya dulu sebenarnya sebelum join MISA ni, saya tak terbayang yang saya akan boleh jadi fitter. Dan saya tak mimpi pun. Saya tak terfikir pun benda ni boleh jadi rate gaji saya ni sampai taraf sekarang. Sebelum ni saya cuma fikir, saya helper. CM saya kurang. Jadi saya pun ingat, rate saya cuma sekadar fitter. Fitter sebelum ni rate saya cuma RM10. 1 jam RM10. Jadi average dapat 1 bulan lebih kurang yang cuma RM2,000. Jadi saya tak terfikir benda tu boleh naik sampai sekarang. Sampailah saya beranikan diri untuk join MISA. Alhamdulillah benda tu betul-betul mengubah pendapatan hidup saya lah. Alhamdulillah lah. Hello, Assalamualaikum. Suara sudah tak ada di bulan Ramadan yang kering kontang. Tapi tak apa, kita tetap akan sebarkan kebaikan dan juga ilmu. Korang tolong subscribe saja sebab tak kena bayar, dia free of charge dan bank dalam akaun korang pun takkan hilang dan saya pun takkan bertambah. Tapi guys, korang akan dapat sesuatu yang bermanfaat dekat sini. Sebab dekat sini kita akan menceritakan
suatu benda yang tak diceritakan oleh mana-mana podcast. Itulah dia, Cik Anwar tadi cerita pasal scam. Korang kena tahu pasal scam. Misa ni scam ke? Dan diorang cakap Misa ni ambil duit, lepas tu sekali pulangkan duit saya, kan? Habis kau belajar pun tak betul, lepas tu kau minta pulang pula, lepas tu kau dah bayar registration, kau tak jadi pula. Dia macam ni, kau pergi bertunang, kan? Kau dah bayar cincin, lepas tu kau nak pulang balik cincin tu. Kalau saya, malu kan? Macam tu lah, sebab betul, aku dah jumpa awet lain. Berbalik semula, pada Cik Anwar, macam mana? Okey, pasal scam tadi kan? Sebab tadi cakap kalau siapa nak tengok akademi sendiri, saya rasa tak perlu sampai macam tu. Okey, kita di Misa TTC, untuk pengetahuan semua, kita dah dapat kelulusan daripada DOSH sendiri untuk dari segi latihan basic scaffolding. Sebab benda tu ada satu kewajipan di pusat latihan mana-mana pun untuk kita menjalankan kursus scaffolding di pusat latihan lah. Sebelum kita nak memulakan latihan di pusat latihan tu, kita perlu dapat kelulusan DOSH. Nak dapat kelulusan DOSH tu bukannya senang. Saya dengan tadi staff seorang tu kena pergi minta diorang datang. Apa itu DOSH? Kita kena fahamkan dekat orang. Apa tu Datuk Omar apa tu? Cuba cerita. Okey, yang DOSH ni dia apa panggil tu? Sebuah badan. Badan yang keselamatan pekerjaan lah. Kan? Macam abang bomba semua lah. Okey, faham. Sebab semua tenaga pengajar, pusat latihan untuk modul dia juga kena dapat kelulusan daripada DOSH. Faham. Dia relate dengan safety jugalah. Safety. Dan pastikan benda tu bertauliah. Okey, dan semasa latihan tu pun, saya lupa nak bagi tahu tadi. Semasa latihan, kita akan memberi student ataupun pelatih ni iaitu OGSP. Oil and Gas Safety Passport. Betul. Dan akan dibuat exam di Misa TTC. Sebab zaman saya buat OGSP tu, kita orang panggil kad ni lah, aku dah lupa nama kad tu. Kad Petronas tu kena bayar. Yang saya faham dia macam mana ni? Zaman saya saya kena bayar kat orang ejen 200. Dia proses lah sebulan. Rupanya benda tu free je kan, online. Tapi ada orang dalam lah. Tapi tak apa, mereka telah bantras musibat-musibat tu. Dan lebih telus lagi lah, saya harap kecekapan abang-abang Petronas dalam management pasal OGSP ni. Saya cakap benda betul, tak kisahlah korang kecam, tulis kecam kat bawah kan. Aku nak baca kat yang mana kecam, tapi yang pasti bukan CEO Petronas. Tapi tak apa, kita nak share sajalah. Itu pengalaman saya lah pada masa saya belajar lagi. Dan sampai hari ini saya masih lagi kerja dengan banyak syarikat-syarikat Petronas tau, Cik Anwar. So kita nak tanyalah sikit, apa yang membuatkan modul dekat Misa ni dia guna tenaga pengajar yang power ke? Sebab bila tengok Cik Anwar cakap scaffolding, lepas tu drone ni macam saya main dekat rumah saya sama. Siapa yang mengajar tu? Kayaknya kita lantik satu tenaga pengajar yang dan membuat orang kata lantik satu badan untuk menjalankan kursus drone di Misa TTC. Kita menguruskan dari segi latihan, tempat praktikal, untuk dapatkan sijil, memastikan sijil tu dapatkan kini student tu lepasan keluar, diorang boleh ambil permit untuk fly drone tu. Okay. So ini berkenaan drone apa tadi? Drone pertanian Drone agriculture. Bukan drone kecil-kecil lah. Bukan. Dia bagi saya drone yang besar tu, yang untuk baja. Yang Tun Mahathir cakap boleh buat kereta terbang tu. Betul. Orang cakap dia punya idea gila kan. Tapi satu ketika dulu dia nak buat kereta, orang cakap idea gila juga. Tapi tengok Proton Saga keluar kan. Bila sekarang dia cakap nak buat kereta terbang, korang cakap dia gila, nyanyuk. Korang tengoklah nanti akan keluar juga kereta terbang. Kita tunggu saja. Okey, dunia belum kiamat. Kita bersama dengan Misa Podcast bersama CEO Kapal. So kita nak tanya lagi sekali, selain pada drone yang berkenaan dekat akademi ni, scaffolding kita tolak lah. Sebab scaffolding ada juga yang tak tahu benda apa scaffolding. Scaffolding adalah apa, Cik? Ni salah satu bidang untuk scaffolding ni ada satu basic scaffolding lah. Ada satu bidang kita fokus kepada oil and gas. So nanti contoh student dah sampai ke
Misa TTC kita akan lantik macam kita sekarang macam ni. Misa TTC akan lantik SRC adalah kita pengeluar sijil basic scaffolding. Dan trainer pun daripada SRC sendiri. Kita just Misa TTC saya akan memantau kira trainer ni adalah diiktiraf ataupun diberi lesen lah daripada DOR sendiri. So dekat situ dari segi modul training center, dia punya training lah, trainer kena dapatkan kelulusan DOS dulu. Ya, betul lah. Kan? Sebab kita yang mahir. Betul, sebab kau nak kerja kat offshore tu, nak buat kerja-kerja, kalau kau nak tahu apa itu scaffolding, dia adalah salah satu bidang cabang kerjaya dekat dalam offshore ni, di mana mereka ni adalah tim scaffolding ni, diorang akan membuat tangga bukan ke pintu bahagia, tetapi tangga-tangga untuk korang panjat ke tempat yang lebih tinggi dengan selamat. Macam bangunan-bangunan lah, tapi ni offshore punya cerita geng, bukan sembang RM10, RM20 sejam. Ini sembang ribu raban geng. Okey, jadi selain pada tu, apa lagi dekat Misa Academy yang ada sehingga Cik Anwar beria nak cerita dengan semua orang Misa dah ada akademi sendiri? Okey, dekat Misa TTC lah. Okey, saya tertarik dari segi bidang scaffolding. Kalau untuk pengetahuan semua. Okey, di mana kita di Misa TTC kita akan menjalankan kursus basic scaffolding selama 15 hari. Okey. 15 hari je? 15 hari. 15 hari dah boleh keluar sijil basic scaffolding, BSE punya scaffolding. Okey, sekarang GSP dapat. Ada beberapa abang Navy umur 40. Boleh? Misa tak ambil lagi tak, dia sehingga 35 saja. 35 tahun saja pengambilan untuk Misa Academy ni. Dia boleh kursus di Misa TTC, tetapi kan tak kita tak boleh kerja sebab faktor usia bang. Tapi abang yang cakap tu dengan saya, orang tentera kan, badan dia fit lagi. Tapi walaupun abang fit, sebab kita ikut pada medical Petronas kan. Petronas punya syarat pun lebih 35. Ya, kadang-kadang umur 40 ni tak dengar arahan dah. Sebab dia orang dah tua. Jadi benda tu dia orang nak elak. Mungkin abang baik, tetapi orang-orang lain lah, majoriti. Okay, saya nak share sikit. Orang kata perjalanan selepas dia orang keluar lah. Okey. Contoh sekarang ni, kalau kita juga contoh ada yang sebelum yang intake, kita ambil diorang jadi assistant trainer tau. Assistant trainer. Saya akan pantau budak-budak ni yang boleh pergi ke depan. Yang boleh pergi ke depan. Saya akan saya beritahu dengan pihak atau pihak SRC atau pihak management. Okey, dia ni kita boleh buatkan dia jadi assistant trainer. So benda tu semua peluang pekerjaan tu banyak kat situ. Sebenarnya ramai yang nak kerja dalam bidang offshore oil and gas ni kan. Betul. Korang kena pastikan korang pergi dekat tempat yang betul. Sebab apa? Sebab kalau korang salah tempat, anda lah mangsa scam yang seterusnya. Kita akan bersama dengan CEO kapal Misa Podcast. We create industry expert. Mudah je kerja geng. Assalamualaikum. Guys, korang tahu tak macam mana kau nak senang dapat kerja dalam industri perkapalan ni? Tak tahu? Jom aku cerita geng. Aku ada satu rahsia. Sijil dan lesen. Itulah benda paling penting yang korang kena ada untuk masuk dalam industri perkapalan ni. Dan kalau korang nak tahu, saya pun dulu menghadapi masalah yang sama bila korang tak ada kelayakan walaupun sekadar SPM saja, tetapi korang memerlukan sijil-sijil ni. Bila saya dah tahu pasal sijil-sijil ni kan, korang ada beberapa sijil yang wajib. Contoh seperti BOSET, safety medical dan juga advanced firefighting. Bila dah ada, maka peluang untuk saya bekerja kat atas kapal terus terbuka. Sijil ni sebenarnya ibarat kunci kepada semua industri perkapalan tau. Jadi bila korang tak ada sijil ni, maka peluang untuk korang bekerja dalam industri perkapalan pun memang tertutup geng. CEO kapal malah nak cakap lebih lah. Kalau korang nak senang bekerja kat atas kapal kan, korang join Misa. Program dekat sana tu boleh menyediakan dan memudahkan korang untuk bekerja dekat atas kapal. Assalamualaikum. Anda bersama CEO kapal dalam Misa Podcast, di mana Misa Podcast ni akan membawa tentang ilmu-ilmu tentang expert-expert industri dalam industri maritim dan juga perkapalan. Guys, aku nak beritahu, ini bukan podcast saya tetapi podcast gabungan bersama Misa untuk memberi peluang kepada mereka-mereka. Sebab ramai dah tanya macam mana nak kerja offshore, macam mana nak kerja kapal. Dekat sini geng,
Bukan dekat tengok muka, jangan tengok muka saya. Korang kena tekan butang subscribe sebab kita orang akan panggil lagi orang-orang yang pakar-pakar. Mana tahu kita boleh panggil Tun M satu hari nanti untuk menceritakan macam mana perjalanan liku-liku untuk menjadi orang yang hebat macam mereka kan. So dekat sinilah tapak permulaannya. Dengan tanpa sokongan korang, mungkin kita tak dapat nak buat podcast macam ni untuk sebarkan ilmu. Jadi mohon korang subscribe, tak kena bayar pun, dia free of charge. At least dapatlah kau beri manfaat kepada manusia lain. Kita dah sampai dekat tempat yang dinanti-nantikan. Selalunya Misa Podcast ni kan, Cik Anwar, dia akan letak segmen seram disebabkan permintaan rakyat jelata, beta yang suka dengan cerita seram. Maka Cik selama menjadi seorang pengurus ataupun sebelum ni dalam bahagian security dan safety, pernah tak berlaku dalam hidup tentang seram ni? Dalam sepanjang jadi pengurus ni? Sepanjang selama saya menjadi pengurus di Misa TTC ni, tak ada lagi lah kisah-kisah seram. Tapi saya nak kongsikan sikit. Saya ni ada di dalam keluarga yang seram. Taklah keluarga seram. Kata atuk saya dulu adalah arwah atuk saya lah. Ada seorang bomoh jugalah. Kata bomoh masa tu apa-apa dari segi kini ada orang yang masuk hantu ataupun dirasuk lah. Akan panggil atuk saya ni. Atuk dekat mana? Atuk orang mana? Orang Ipoh, Perak. Orang Perak, geng gila kan. Dan saya selalu ataupun kerap ikut atuk saya pergi membantu ataupun menolonglah pesakit tu untuk mengeluarkan hantu lah dalam badan kan. Semasa saya berumur, tak silap saya 6 atau 7 tahun lebih kurang saya selalu ikut pergi. Atuk saya kata, "Noah, jom ikut." Saya pun pergilah. Saya pun tengok, kadang duduk sebelah atuk saya. Dan pada satu hari tu, saya ikut atuk saya tu memang berdekatan dengan rumah lah. Ikut naik motor. Saya ikut. Lepas tu sampai rumah tu, atuk saya mula mengubati pesakit tu. Saya pun duduk sebelah. Lepas tu atuk saya berjampi apa tak tahu dengan pesakit tu. Dia pun nak bawa keluar lah hantu dalam badan tu. Buat ni orang tu sendiri, dia tengok dengan mata terbeliak, dengan mata merah tengok saya tau, dekat sebelah atuk saya. Saya itu duduk sebelah tu. Sebelah atuk saya tu. Saya punya takutnya, orang kata saya balik jalan ni, berlari berlari balik rumah. Orang semua. Atuk saya, jarak dari rumah ke tempat dalam 10 km. Ambil kau. Ini guys, anda bukan sedang membaca buku Tamar Jalis bercakap dengan jin. Tetapi cerita dia itu adalah satu benda yang sebab saya tengok dengan muka depan mata sendiri. Masa tu apa nampak muka tu? Nampak muka yang pesakit tu dengan mata merahnya. Kan dia tengok direct dengan saya. Itu ada satu pengalaman seram lah yang saya pernah lalui. Akhirnya kalau ikutkan yang sebelum ni dia jumpa hantu, kata pernah jugalah saya jalan-jalan apa semua tu. Lepas tu saya macam tak ada rasa takut, tapi itulah satu pengalaman yang seram dan takut yang saya pernah lalui. Ipoh, saya rasa tempat Tamar Jalis. Ini anda bersama saya, bukan Anwar tetapi Encik Tamar Jalis. Okey, tetapi cerita yang sangat menarik daripada pengalaman atuk beliau, iaitu perawat alternatif. Saya tak suka guna perkataan bomoh ni sebab orang salah anggap. Betul. Dan banyak mencemar. Jadi kita guna perawat alternatif. Yang guna cara baik kan. Yang guna ambil kesempatan tu pun ada juga. Tapi kita pastikan bila korang dah jadi manusia, jangan korang makan tidur saja, tetapi jadilah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Sebab hidup ni sementara geng. Kepada anak-anak muda, sior kapal sendiri nak cakap lah, saya rasa ada banyak perkara yang saya tak dapat buat masa saya muda. Saya nak buat tu, nak buat ni, sebab masa tu sangat-sangat precious. Dan saya duduk ke tengah-tengah laut tau. Jadi bila ada kelebihan dan ada kekurangan yang saya tak boleh cerita, saya tak dapat zaman muda dan sebagainya. Dan kepada anak-anak muda, kalau korang rasa korang nak kejayaan di masa depan, di hari tua, sebab dah tua kau tak larat dah nak kerja, korang kena berkeras masa muda. Sebab pepatah Inggeris pernah berkata, find a haze during a sunshine. Maksud dia, carilah rumput-rumput kering ni masa tengah panas terik. Sebab bila dah hujan, kau tak boleh kutip dah rumput-rumput ni nak bagi kuda makan. Nanti kuda sakit perut, kuda akan mati. Betul. Sebab kuda ni akan sakit perut dan mati. Sebab saya bela kuda Jadi terima kasih banyak Cik Anwar yang sudi datang jauh-jauh geng, daripada Misa. Walaupun ini Misa Podcast, dia tak ada kena-mengena tau. Dia jaga akademi training. Dan saya nak ucapkan tahniah sebab memilih Misa
sebagai salah satu bidang stepping stone korang untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang korang minati. Dan ini adalah salah satu pintu gerbang untuk anak-anak kita untuk bekerja dan boleh menjana semua pendapatan untuk seisi keluarga. Jangan buang masa, subscribe, korang tulis komen, power ke tak power, Abang Anwar punya cerita, Sita Marjalis, dan juga kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. We Create Industry Expert. Saya Syed Gafal mengundur diri. Mudahnya kerja. Assalamualaikum.